Aku langsung tak percaya Syed Sharifah ni keturunan Nabi. Baik tuan-tuan, macam biasalah saya akan ulas daripada potongan threads ni. Tapi sebelum saya ulas, saya harap yang tengok video ni dapat berlapang dada dan gunakan akal yang sihat. Jangan guna emosi dan mengikut hawa nafsu. Hari ini kita sedang berdepan dengan satu fenomena yang sangat membimbangkan. Asalnya bermula isu kesalahan maksiat jenayah individu. Akan tetapi merebak sehingga masyarakat mula sentuh tentang keluarga dan nasab keturunan. Dan nasab yang dinafikan dan dicemuh ni bukan sebarangan, tapi nasab Ahlul Bait. Nasab yang ada kaitan dengan kekasih kita semua, orang-orang yang beriman, iaitu nasab yang bersambung terus dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam komen kita tengok di media sosial, ada yang menafikan kewujudan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Ada yang terus menafikan keabsahan nasab individu tersebut, dan ada juga yang menggunakan kesalahan individu untuk meruntuhkan keseluruhan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Video ni bukan untuk membela sesiapa, tetapi untuk meluruskan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang kedudukan, kemuliaan Ahlul Bait Nabi dan khususnya tentang adab dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persoalan pertama, adakah Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar wujud dan ada kelebihan ke berbanding orang Islam yang lain? Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menafikan kewujudan keturunan Ahlul Bait Nabi secara mutlak, yakni dia beranggapan lepas Nabi wafat, keturunan Nabi terus berhenti di situ. Maka pegangan seumpama ini adalah haram dan boleh menyebabkan seseorang itu jatuh murtad, iaitu terkeluar daripada agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira." Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa daripada kamu, wahai Ahlul Bait, dan menyucikan kamu dengan sesuci-suci. Dalam ayat Al-Quran ni, Allah sebut perkataan Ahlul Bait secara jelas. Mustahil Allah sebut sesuatu yang tak wujud, menafikan kewujudan Ahlul Bait bersamaan dengan menafikan makna zahir Al-Quran. Disebutkan juga dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Imam Mahdi itu nanti daripada keturunanku, daripada anak-anak Fatimah. Jadi daripada hadis ni kita faham Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman dan daripada zuriat Fatimah. Fatimah ialah Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Ahlul Bait tak wujud langsung, dari mana datangnya Imam Mahdi? Oleh itu, jika seseorang menafikan kewujudan zuriat keturunan Nabi SAW secara total, bermakna dia menafikan Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu akan menatijahkan terkeluar daripada Islam. Dan telah diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha azza wa jal thalatha hurumat." Sesungguhnya Allah Azza wa Jal mempunyai 3 kehormatan yang haram dicabuli. Sesiapa yang memeliharanya, Allah akan memelihara agama dan dunianya, dan sesiapa yang tidak memeliharanya, Allah tidak akan memelihara agama dan dunianya. Lalu para sahabat bertanya, apakah perkara-perkara itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, yang pertama adalah kemuliaan Islam, yang kedua adalah kemuliaanku sendiri, dan yang ketiga adalah kemuliaan kerabatku. Jadi daripada dalil Al-Quran dan hadis yang saya sebutkan tadi jelas, keturunan Nabi SAW memang wujud dan akan terus wujud sehingga hari kiamat, dan nasab mereka sememangnya lebih tinggi dan utama berbanding nasab orang Islam yang lain, kerana ia disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Timbul persoalan kedua, oleh kerana nasab mereka mulia, adakah mereka terselamat daripada dosa dan kesalahan? Jawapannya tidak. Mereka tetap manusia yang tak lari daripada kelemahan sebagai manusia biasa. Mereka tak maksum seperti Nabi SAW. Mereka tetap terdedah kepada kesilapan dan maksiat. Nabi SAW bersabda, "Man abta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Barang siapa yang dilambatkan oleh amalnya, maka nasabnya tidak akan mempercepatkannya. Hadis ini meletakkan garisan yang sangat jelas dan adil, di mana amal yang rosak tidak menjadi suci hanya kerana keturunan, dan nasab yang mulia tidak menjamin keselamatan seseorang. Seperti Nabi SAW juga sebut, "Wa aimullah law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Demi Allah,
Kalaulah Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku sendiri akan memotong tangannya. Pegangan kita jelas. Kita tak mengangkat Ahlul Bait sampai tahap mensucikan mereka daripada dosa. Akan tetapi, kita juga tak boleh menjatuhkan Ahlul Bait sampai tahap membenci dan menghina. Maka timbul persoalan yang ketiga. Apa hukum benci, hina dan caci maki walau salah seorang daripada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan dalam kitab Al-Ajwibah Al-Ghaliyah fi Aqidah Al-Firqah An-Najiyah karangan Al-Syekh Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Beliau digelar sebagai Imam Asy-Syafi'i As-Saghir, seorang ulama mazhab Syafi'i di Madinah. وقد ذكر العلماء رحمهم الله الأحاديث الواردة في أن من أذى أهل البيت فقد أذى النبي. Bahawa sesungguhnya barang siapa yang menyakiti ahli bait, faqad adza nabi, maka dia telah menyakiti Nabi. Wa man adzahu faqad adallah, dan barang siapa yang menyakiti Nabi, dia telah menyakiti Allah. Wastahaqqal la'na wal azab, maka berhaklah ke atasnya laknat dan azab. Kemudian beliau memetik daripada ayat Al-Quran, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah melaknatkan mereka di dunia dan di akhirat dan menyediakan untuk mereka azab siksa yang menghina. Walaupun ayat ni tak sebut tentang menyakiti ahli keluarga Nabi secara jelas, tapi ulama mentafsirkan memang antara perkara yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah menyakiti ahli keluarganya. Selain itu disebutkan juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa satu hari Subai'ah binti Abu Lahab datang mengadu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu siapa Subai'ah? Beliau ialah anak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bapanya ialah Abu Lahab, pakcik Nabi, yang telah pun dijanjikan dengan neraka semasa hayatnya kerana memerangi Islam. Jadi Subai'ah ni datang mengadu dengan Nabi. Dia kata, innan nasa yasihuna bi wa yaqulun inni banatu hatabin nar. Sesungguhnya orang ramai menjerit kepadaku dan berkata, engkau adalah anak perempuannya kayu yang menjadi bahan bakar api neraka. Faqama Rasulullah wa huwa mughdabun syadidul ghadabi faqala. Maka Rasulullah SAW bangkit dalam keadaan sangat marah lalu bersabda, ma balu aqwamun yu'dhunani fi nasabi wa dhawi rahimi. Mengapakah ada segolongan kaum yang menyakitiku berkaitan nasabku dan kaum kerabatku? Ala wa man adza nasabi wa dhawi rahimi faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Ketahuilah, siapa yang menyakiti nasabku dan kaum kerabatku, maka dia telah menyakitiku. Dan sesiapa yang menyakitiku, maka dia telah menyakiti Allah. Dari sini kita faham, menyakiti kerabat Nabi SAW bersamaan dengan menyakiti Nabi SAW. Walaupun individu tu tak soleh, atau bahkan dalam kes ni orang menghina anak saudara Nabi yang bapanya telah melakukan jenayah kekufuran, jenayah memerangi Nabi SAW, dan bahkan telah pun dijanjikan dengan neraka. Nabi SAW tetap tersakiti dengan cemoohan orang lain apabila ahli keluarganya dihina dan diremehkan. Padahal cukuplah syarak yang menghukum. Tak perlulah kita orang awam yang tak ada kaitan dengan jenayah tu nak berlebih-lebihan, menghina dan berkata kesat. Ia pasti menyakiti hati Nabi SAW. Adakah masyarakat kita dah sampai tahap tak peduli dan tak kisah kalau Nabi mereka bersedih dan berduka cita? Fikir-fikirkanlah. Kemudian kita masuk ke persoalan yang keempat. Ada yang cakap saya beriman akan kewujudan Ahlul Bait, tapi saya tak percaya Syed Sharifah yang ada di Malaysia ni. Apa bukti mereka Ahlul Bait Nabi? Entah sekadar dakwaan sahaja. Ulama fiqah menyebutkan at-ta'nu fin nasabi bighairi haqqin min a'zamil kaba'ir. Menyangkal nasab seseorang tanpa hak adalah antara dosa-dosa besar kerana ia masuk pada jenayah qazaf, dan orang yang melakukan jenayah qazaf boleh dirotan sebanyak 80 kali. Habis tu memang tak boleh nak nafikan nasab seseorang ke? Jawapannya boleh, jika dia adalah pakar dalam ilmu nasab dengan bukti yang diiktiraf syarak dan penafian itu diputuskan oleh mahkamah. Jadi dalam isu ni, al-bayyinah ala man idda'a,
beban mendatangkan bukti terletak ke atas pihak yang mendakwa, iaitu yang menafikan dan yang meragukan nasab orang lain, bukan ke atas orang yang didakwa, iaitu orang yang dinasabkan. Persoalan yang kelima, dari mana datangnya gelaran Said dan Sharifah? Ramai orang kata di Arab tak ada pun gelaran Said Sharifah. Kalau betul Ahlul Bait, kenapa orang Arab tak pakai? Tuan-tuan, Said dan Sharifah bukan istilah syarak, tetapi adalah sebuah istilah adat dan penghormatan yang bermaksud tuan. Yang mana perkataan ini masyhur digunakan di Yaman, Hijaz, India dan Nusantara. Dan betul, di negara Arab mereka tak menggunakan gelar Said atau Sharifah secara bertulis dalam kad pengenalan mereka. Kenapa di Malaysia letak Said dan Sharifah dalam IC? Tuan-tuan, bila Ahlul Bait berhijrah ke Nusantara, masyarakat tempatan tak mahir dengan ilmu nasab macam orang Arab. Maka digunakan istilah ini dalam rekod kad pengenalan sebagai salah satu cara untuk menjaga nasab mereka. Bukankah menjaga nasab memang sangat dititik beratkan dalam Islam dan termaktub dalam salah satu daripada maqasid syariah? Tuan-tuan nak tahu lebih lanjut tentang nasab Ahlul Bait di Malaysia ni, tuan-tuan boleh rujuk Rabitah Alawiyah Malaysia, iaitu sebuah NGO yang merekodkan dan menguruskan nasab Ahlul Bait di Malaysia. Kesimpulannya, dalam isu ni, saya juga nak tegaskan bahawa empati kita sepenuhnya bersama mangsa. Mangsa telah dizalimi, dikhianati amanah, dirampas maruah dan dihancurkan emosinya. Dari sudut syarak, rogol adalah jenayah berat dan pelakunya berdosa besar. Nabi SAW bersabda, "Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu." Orang Islam ke atas orang Islam yang lain haram darahnya, hartanya dan maruahnya. Namun, dalam masa yang sama, kezaliman seseorang individu tidak menghalalkan kita untuk menghina individu tersebut. Apatah lagi sampai menghina nasab Rasulullah SAW. Kita boleh membenci dosa dan menghukum pelaku tanpa melanggar adab terhadap Nabi SAW, iaitu dengan menjaga hati dan menjaga lisan. Bukankah disebutkan dalam Al-Quran, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Allah perintah Nabi sebut pada umat Islam, katakanlah, "Wahai Muhammad, kepada orang-orang beriman, aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah tentang ajaran Islam yang telah aku sampaikan kepada kamu semua, kecuali yang aku minta hanyalah kasih sayang mesra kamu semua kepada kaum kerabatku." Para sahabat pun bertanya, "Siapakah kaum kerabatmu, wahai Rasulullah?" Ringkasnya baginda menjawab, "Ali, Fatimah dan anak keturunan daripada mereka." Bukankah Nabi SAW telah berjasa besar dengan kita semua dengan memberikan kita Islam dengan keringanan fardu salat daripada 50 jadi 5, dan Nabi juga yang akan selamatkan kita semua di akhirat kelak dengan syafaatnya baginda. Bagindalah orang yang akan selamatkan mak kita, ayah kita, adik-beradik kita, bahkan diri kita sendiri. Tidakkah besar jasa Nabi terhadap kita? Tidakkah layak untuk Nabi ini dihormati dan disayangi? Tidakkah kecil sahaja permintaan Nabi kepada kita dibanding nikmat iman dan Islam yang kita dapat? Permintaan Nabi hanyalah untuk berikan kasih sayang dan tengok-tengokkan ahli baiknya. Kalau elok, contohi mereka. Kalau tak elok, nasihati mereka. Dan kalau terjatuh, hulurkan tangan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki hubungan kita semua dengan baginda Rasulullah SAW melalui kaum kerabatnya yang mulia.